Bang, abang kerja sini ke bang? Kerja sini ya? Okey. Ada apa bang? Kat sini ada tak jenis yang perfume sesuai untuk saya bang? Ha? Royal Collection RM19 each. NP net price ke? Normal price. Oh, harga dulu RM59. Buy 3. Beli 3 RM30. Ni perfume ni. Oh. Okey. Apa ni? Yang lain ada yang lain. Apa dia bang? Apa? RM15. 30 ml. Beli 3 RM30. Tak. Sekarang ni apa masalah bang? Abang macam tak ada mood je nak layan saya bang. Ha? Susah saya nak tanya. Bang, abang nak berniaga tak nak berniaga? Abang nak berniaga tak nak berniaga ni? Kenapa ni? Bang. Bang. Saya nak tanya. Perfume kereta ada? Uish. Bang. Bang. Apa ni bang? Sampai tarik-tarik baju orang ni bang? Benda apa ni? Benda apa? Apa dia? Perfume kereta? Ha? Berapa ringgit bang? Korea pun bagilah tu harga. Perlu ke cabut? RM5? Tak perlulah cabut. Pelik-pelik murah bang? RM5? Sini memang jual murah. Mana ni yang paling murah? Ada lagi murah? Oi, payah cakap dengan orang tak nak bercakap ni. Apa dia? Tak faham. Apa tu? RM1? Apa yang RM1? Ha? Tisu ke apa? Oh. Weh, murah bang. Perfume RM1 ada. Weh, hebat lah. RM1 ada, RM5 ada. RM3 pun ada. Murah cuma tu lah. Barang dah murah dah. Tapi tu lah, penjual pula macam ni. Macam tak nak bercakap apa. Bang. Hey. Bang, sabar. Okey lah bang. Kalau tak nak cakap tak apa lah. Bagilah sikit info. Event ni event apa, sampai bila apa semua. Sugar Bomb Warehouse Sale. Yelah, sampai bila? Kang saya kalau esok ke lusa ke kalau ada lagi nak datang. Susah tak ada bagi info, tak cakap apa. Sugar Bomb Selangor Havoc Raya Fest. Event 21 Mac hingga 25 Mac 2025. Lepas tu start pukul 11 pagi sampai 12.30 pagi. 11 pagi sampai 12.30 malam. Dekat Setia City Convention Center SCCC Setia Alam. Oh, ada lagi. Sorry. Perfume RM1 setiap hari. Perfume RM3 pun ada. Diskaun hingga 90%. Banyak bang. Ada 200 pilihan wangian. Free gift setiap hari. Ada hot selling Hush Lush Collection Raya Edition. Ada Inspire Perfume SB Parfum. Banyak ya. Tak, sekarang ni free gift tu apa bang? Berapa? Tekan. Bayar. Bang. Aku dah tak tahan dah ni. Bang, sini bang. Bang. Sini.
Ke abang tak puas hati dengan saya sampai tak nak bercakap ni? Ha? Abang okey? Chill? Tak, tapi cakap lah. Apa benda tak bercakap dengan customer? Ha? Mulut ada tak bercakap, tak mesra pelanggan. Ha, cakap. Saya nak abang cakap. Ya, cakap. Ha, cakap. Apa masalahnya? Confirm Confirm nak abang cakap Okey bang. Abang puasa hari ni? Piau sangat tu bang. Piau betul. Ni betul. Kau nak abang bercakap ke? Tak. Mana lubang hidung kau? Abang bercakap depan lubang hidung kau. Bang. Lepas tu abang diam. Bang, takkanlah piau macam ni bang. Orang lain puasa juga. Bukan ke puasa bau macam kasturi ke patutnya? Bau macam kasturi tu di sisi Allah tak bermaksud kita boleh hembus kat lubang hidung member. Kena tahulah benda tu sebab puasa ni ibadat. Jadi bila ibadat ni tak makan tak apa, bau dekat di sisi manusia ni memang kurang menyenangkan. Oh, okey. Tapi di sisi Allah, disebabkan ibadat puasa dapat pahala tu, patut selalu berzikir ingat Tuhan. Jadi wangi. Faham tak? Berzikir, abang berzikir Kena berzikir. Lain macam. Batu abang malas bercakap, tengok. Bila bercakap orang hina, bila bercakap orang kutuk. Tak adalah bang. Saya pelik lah abang perangai macam tu bang. Yelah okey lah, katalah bahawa abang tu tak menyenangkan. Fine, tapi janganlah perangai macam ni bang bulan puasa kot. Perangai macam apa dah, macam tak puasa. Saya ingat abang tak puasa ni. Puasa? Lepas tu tak boleh lah perangai macam tu bang. Bulan puasa kena sabar. Saya sabar je. Daripada tadi saya diam. Kenapa? Sebab sabar tu diam? Sabar tu diam. Itu apa? Abang ingat dengan bini ke apa? Dah lah bang. Aduh.